Hibah bukan untuk orang kaya saja. Betul atau salah? Betul. Hibah, orang kaya perlu, orang tak kaya pun perlu. Maksud Puan, B40, M40, T20 pun boleh untuk dihibahkan. Okey, itu klasifikasi yang kita bagi. Tapi kita kena faham, dalam soal urus harta, hibah tu adalah salah satu kaedah pembahagian. Bukan semua orang kaya sahaja yang perlu buat. Sebab orang biasa-biasa pun dia tetap ada harta. Walaupun mungkin cuma akaun bank, sebiji kenderaan ataupun sebiji rumah, dia tetap harta. So, setiap level ni layak untuk buat hibah sepatutnya. Layak untuk buat hibah ataupun tidak, dia bergantung kepada, of course, kelayakannya lah. Kalau dia ada harta, dia ada hasrat tertentu dan dia mampu untuk buat. Okay, jadi maksud Puan, orang kaya boleh, orang miskin pun boleh. So, berapa sebenarnya minimum nilaian aset harta yang boleh dihibahkan tu? Bila kita sebut dari sudut nilai, dia tak ada satu anggaran tetap. Berapa anggaran yang perlu ada untuk seseorang itu perlu buat hibah. Okey, sebab kita kena faham kenapa orang buat hibah, sebab dia tahu dia ada keperluan. Keperluan untuk buat hibah tu boleh jadi disebabkan oleh ada waris-waris ataupun orang sekeliling yang dia memang nak protect. Dia nak pastikan anything happen kepada dia, waris dia tu dilindungi sepenuhnya. Jadi contoh, saya ada anak saya kecil lagi di bawah umur. Okey. Kalau saya tak buat hibah tu sebenarnya hasrat pembahagian saya supaya anak saya dapat harta saya, maka anak saya mungkin akan terabai kalau saya tak ada. Saya semestinya sebagai seorang ibu nak bagi saya punya rumah sebagai contoh kepada anak saya selepas saya tiada. Kaedah yang tepat untuk pastikan anak saya dapat sebiji rumah tu adalah dengan hibahkan rumah tu kepada dia semasa saya masih hidup. Oh, okey. Jadi hibah ni sebenarnya kaedah lah pemberian. Satu harta kita nak bagi, nak salurkan kepada siapa, nak bagi kepada siapa. Betul. So itulah yang sebenarnya hibah. Yeah. Alright, jadi kita tahu kan sebenarnya hibah ni siapa yang betul-betul memerlukan. Mungkin ada golongan kritikal yang memang perlu untuk buat hibah ni. Okey, dia biasanya orang yang perlu buat hibah ni satu orang yang mempunyai anak yang masih di bawah umur. Bawah 18 tahun ni dia tak mampu untuk memiliki harta sendiri. Okey. Jadi kalau dia terima harta pula, dia kena ada orang yang tolong jagakan bagi pihak dia sampai dia cukup 18 tahun. Kalau kita tak buat apa-apa, contohlah hibah kepada dia, maka kalau berlaku kematian kepada kita, siapa nak lindungi dia? Jadi kena ada persiapan awal untuk buat, kita panggil pembahagian harta lah sebagai contoh hibah untuk pastikan dia dilindungi. Itu satu. Kita panggil satu golongan. Selain daripada itu, golongan yang ramai buat hibah adalah orang yang tiada mempunyai anak. Okay? Bila kita tiada anak, kadang-kadang orang tak ada anak ni dia ambil anak angkat. Bila kita ambil anak angkat, dia tidak mewarisi mengikut hukum faraid. Maksudnya kalau kita meninggal, ibu atau ayah angkat meninggal, anak angkat tak akan dapat apa-apa. So kaedah dia untuk pastikan anak angkat ni dapat sesuatu harta adalah dengan menggunakan kaedah hibah. Itu yang kedua lah. Okey, yang ketiga, orang yang mempunyai anak perempuan sahaja. Ini contoh yang ramai datang kepada saya, biasanya 3 golongan ni lah. Orang yang ada anak perempuan sahaja ni, dia tahu kalau dia tak buat hibah, akan ada bahagian daripada harta dia tu yang akan diterima oleh waris-waris yang lain. Sama ada adik-beradik dia ke, ataupun pakcik-pakcik, ataupun sepupu-sepupu. Itu boleh jadi. Jadi, perkara-perkara macam tu, kebiasaannya sebagai ibu bapa, of course kita nak pastikan rumah tu takkanlah nak kita nak berkongsi dengan waris-waris yang disebutkan tadi. Betul. Jadi the only way untuk lindung harta tersebut adalah dengan menghibahkan harta tersebut daripada awal kepada anak tu. Jadi dapatlah pada anak tu. Jadi macam Puan Aisyah cakap, 3 golongan pertama. Yang pertama, anak yang berumur 18 tahun ke bawah. Betul. Yang kedua adalah orang yang berkahwin tak ada anak. Betul. Yang ketiga adalah ambil anak angkat. Dan yang ketiga adalah orang yang tak ada anak lelaki, means ada anak perempuan saja. Betul. Itu yang selalu isu-isu yang diselesaikan lah. Betul. Jadi kalau macam orang di luar sana memang nak cari solusi untuk hibah ni macam mana, Puan Aisyah? Okey, kalau nak cari solusi hibah, kalau rasa tak nak pening-pening perlukan bantuan, mana boleh komen. Komen pusaka di ruangan komen, kita akan bantu anda daripada situ. So daripada awal kita sediakan untuk keluarga kita yang tersayang. Ya, betul.